Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak berkongsi mengenai cara penggunaan borang markah peperiksaan pertengahan tahun yang saya buat ni. Dia semua ni dijana secara automatik. Ini hanyalah untuk tahun untuk mengikut format terkini UBKK ya, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Bagi tahun 1 dan 2 macam biasa 100%. Okey, kita teruskan sahaja. Okey, bahagian ni dia semua uh, yang perlu isi bahagian hijau sahaja ni. Ni boleh isi, semua boleh isi. Okey, bahagian lain macam ni. Okey, saya lock. Ni ada formula sikit. Okey, pertamanya okey, nama pelajar isilah copy paste je kat sini. Kemudian yang lain ni boleh tukar. Nama ni tahun, guru kelas tu semua boleh tukar. Okey, yang isi okey. Dia macam ni. Contoh saya ada pelajar uh, ah, contoh pelajar baru saya okey, ini dia dapat dia pun 100 tetap 90, dia dapat 90, ini dapat 80, ini 80. Okey, markah penuh 80. Al-Quran contoh dia isi 90 kan. Tak boleh sebab saya dah lock untuk hanya markah setakat 80 sahaja. Okey, tak boleh lebih daripada tu. Okey, di tempat 78. Terus kayaknya ni auto terus peratus dia kepada 100%. Tak payah nak kira berapa dah. Okey, dia dah auto je sahaja. Kemudian yang lain ni 80, yang kurang semua 70/70. Dia tak ada auto je, isi je markah. Contoh ni kita isi 78, salah tak boleh. Dia setakat 70 sahaja. Okey, kemudian 67, ni apa dia? 45 contoh ya. 45 juga ini. 89, oh tak boleh. Dia setakat 70 je. 34, ini 65, ini 7, ini 70. Oh, markah penuh juga dia. Yang bahasa Arab memang terror lah. Juhairi ni ya. Nah, okey, tengok. Yang ni adalah markah asal. Okey, yang hijau ni adalah markah asal. Okey ni, hijau ni. Tempat kita guna markah asal. Okey, itu sahaja yang perlu isi. Okey, ini markah asal dia 574. Okey, yang sebelah ni, ini markah yang telah kita gandakan, kita up menjadi 100%. Ni memang dah tak perlu tukar, memang dah mesti kekal macam tu dah. Yang ni. Okey, ni. Ni semua yang telah di up. Ni 80% up kepada 100%, yang 70 jadikan kepada 100%. Ini dia. Okey, ini dia. Okey, yang ni kita up. Ini 900 punya. Okey, 733 jumlah sepenuh dia dapat mengikut kiraan peratus. Jadinya sini peratus dia penuh. Okey, yang ni macam mana mendapatkan ni? Yang ni ialah markah penuh ni 733 bahagi dengan 900 kali dengan 100. Maka dapatlah yang ni semua ni. Itu je. Mudah, simple saja. Okey, perlu isi warna hijau sahaja. Yang lain tak perlu isi. Semua dijana secara automatik. Okey, siapa nak guna-gunalah. Boleh edit pakailah mengikut kelas. Okey, masing-masing itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.